Email ini dikirimkan datangnya dari seorang ibu, Puan Hana Zainuddin, yang berkongsi pengalaman yang berlaku dalam rumahnya. Kisah yang dimaksudkan berbunyi begini. Kehadapan DJKC yang dihormati dan juga para peminat rancangan MJ12. Nama saya Hana Zainuddin. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa yang berlaku dalam rumah saya, KC. Untuk pengetahuan KC, salah sebuah bilik dalam rumah saya telah pun saya tukar menjadi sebuah perpustakaan kecil ataupun library yang kecil untuk menggalak anak-anak membaca. Dan betul-betul dalam bilik itu ada sebuah tingkap. Di bawah tingkap tersebut ada almari kecil. Almari kecil itu seringkali di atasnya anak saya suka duduk di atas almari itu sambil membaca buku. Dan setiap kali bila saya nampak, saya akan marah. Yalah, walaupun tingkap itu ada grill besi ataupun ada penutup tingkap besi, tetapi memang saya takut macam tak selamat. Anak yang duduk ni berusia 5 tahun. Kadang-kadang dia duduk, dia suka melihat buku-buku yang ada. Dan dia akan duduk di atas almari yang dimaksudkan sambil memandang ke arah luar. Tak kira waktu lagi sih. Kata Puan Hana, pada satu hari selepas saya solat maghrib. Sebenarnya niat di hati saya nak teruskan selepas solat maghrib tu, saya nak baca Quran sampailah isyak, nak teruskan solat isyak. Anak saya yang bernama Siti berusia 5 tahun. Sebelum saya solat, saya dah tidurkan dia dahulu. Jadi dia dah nyenyak tidur di atas katil. Selepas saya ambil wuduk, kemudian saya terus solat. Habis saja solat maghrib, kata Puan Hana, bayangkan para pendengar, saya masuk ke dalam bilik satu lagi, iaitu bilik yang dipanggil sebagai bilik perpustakaan. Kerana dalam bilik itu juga adalah Al-Quran yang disimpan. Jadi bila saya nak masuk bilik itu dengan telekung saya nak ambil Al-Quran, terperanjat saya ternampak anak perempuan saya, Siti Dawisyah, sedang duduk di atas almari buku di depan tingkap dan memandang ke arah luar. Sempat saya capai Al-Quran, saya keluar dan saya kata, Siti, tamu duduk ke atas tingkap tu. Duduk bawah. Siti. Tiba-tiba saya dengar sesuatu bergerak. Saya ni, badan saya, bayangkan kisi, badan saya berada di tengah-tengah pintu. Badan sebelah kiri berada di luar pintu bilik maksudnya. Badan sebelah kanan berada di dalam pintu. Jadi saya tengok Siti, saya tulis sebelah kanan. Saya cakap, Siti jangan duduk dekat tingkap. Nasihat dia berkali-kali. Tiba-tiba terdengar bunyi telapak kaki orang berjalan. Saya tulis sebelah kiri. Saya jenguk dekat bilik anak saya. Terperanjat kisi, saya ternampak anak saya, Siti, baru keluar dari bilik dan baru saja bangun dari tidur. Astaghfirullahalazim. Saya tulis balik dalam bilik perpustakaan. Dekat atas almari buku tidak ada sesiapa, kisi.